Satu undi untuk BN adalah satu undi untuk DAP. Itu yang mereka katakan. Jika kita diberikan mandat untuk memimpin sekali lagi, kita tidak akan sekali-sekali bersama dengan DAP dalam Kerajaan Barisan Nasional. Saya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden lebih rela tidak memegang jawatan Menteri Besar daripada duduk semeja dengan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Ini semangat Johor kita, betul? Semalam aku berada dekat EduCity Stadium lah untuk pelancaran jentera Barisan Nasional Johor. Tapi yang menarik bukan ucapan tu lah. Yang menarik ialah apa yang berlaku selepas ucapan. Beberapa jam lepas Menteri Besar Johor Yang Amat Berhormat Dato' Onn Hafiz Ghazi berucap, aku terus nampak posting Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke. Ayat dia lebih kurang macam ni lah. Anda tak nak duduk semeja dengan DAP? Hebat. Teruskan keangkuhan kamu. Tapi Presiden anda tiap-tiap minggu duduk sebelah dengan Setiausaha Agung DAP ya? Harap maklum, terima kasih. Bila aku baca posting tu kan, aku rasa ramai sebenarnya yang tengah tengok isu ni daripada sudut yang salah. Okey, sebab apa? Sebab ramai terus bandingkan Johor dengan Putrajaya. Padahal dua-dua ni cerita yang berbeza. Kalau korang dengar betul-betul ucapan Dato' Onn Hafiz malam, mesej utama dia bukanlah pasal gaduh dengan DAP. Mesej utama dia ialah Johor, Johor dan Johor. Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi cakap DAP tak pernah ada dan tak akan ada dalam kerajaan negeri Johor yang dipimpin oleh Barisan Nasional. Lepas tu terus keluar macam-macam reaksi lah. Tapi cuba fikir kejap. Adakah apa yang dia cakap tu salah dari sudut fakta politik Johor? Sepanjang satu penggal kerajaan Barisan Nasional Johor di bawah kepimpinan Dato' Onn Hafiz Ghazi, DAP memang tak pernah berada dalam pentadbiran kerajaan negeri. DAP memang tak pernah jadi sebahagian daripada kerajaan negeri Johor. Dan kerajaan negeri tetap berjalan. Malah kalau kita tengok prestasi Johor sekarang, pelaburan masuk berbilion-bilion ringgit, JSSEZ bergerak laju, data center pun masuk banyak, pembangunan terus berjalan dan peluang pekerjaan banyak diwujudkan. Dan maksud dia apa guys? Maksudnya kerajaan negeri Johor hari ini memang dibentuk tanpa DAP. Dan itu fakta. Jadi bila Anthony Loke kata Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi duduk semeja dengan DAP setiap minggu, ya betul, tak ada siapa nafikan benda tu. Tapi itu cerita kerajaan pusat. Itu cerita selepas PRU15. Itu cerita apabila tiada mana-mana gabungan mempunyai majoriti untuk bentuk kerajaan sendiri. Dato' Onn Hafiz Ghazi pula bercakap tentang Johor, tentang kerajaan negeri, tentang mandat yang rakyat Johor bagi kepada Barisan Nasional, tentang formula politik Johor. Dan itulah sebabnya aku rasa ramai yang sengaja campur adukkan dua benda ni yang berbeza. Satu cerita Putrajaya, satu lagi cerita tentang Johor. Kalau kau tanya akulah kan, Anthony Loke ni bukanlah tak faham perkara ni. Dia faham. Begitu juga Dato' Onn Hafiz Ghazi. Beliau pun faham. Sebab itulah sebenarnya ini bukan lagi perdebatan tentang siapa duduk sebelah siapa. Ini perdebatan tentang naratif menjelang PRN Johor. PRN Johor sedang bawa mesej bahawa mereka nak terus berdiri atas kaki sendiri. Mereka nak terus mentadbir Johor dengan formula yang telah diberikan mandat oleh rakyat sejak PRN 2022. Dan setakat hari ini, hakikatnya pentadbiran Barisan Nasional Johor berjalan dengan stabil tanpa DAP berada dalam kerajaan negeri. Dan itu bukanlah persepsi, itu adalah rekod pentadbiran yang boleh dinilai sendiri oleh rakyat Johor. Jadi pada aku, Anthony Loke boleh balas, DAP boleh terasa, tetapi fakta tetap fakta. Satu penggal pentadbiran Barisan Nasional Johor di bawah Dato' Onn Hafiz Ghazi telah berjalan dengan penuh kestabilan dan kejayaan tanpa DAP berada dalam kerajaan negeri.